Apa up guys? So, untuk video kali ini kita sangat-sangat special. Kita ada tetamu yang sangat-sangat istimewa yang satu Malaysia kenal, iaitu Abang Rahim Sepatu. Asyad percaya apa cakap kan? Apa saja result yang dia dapat, papa okey kan? Okey juga kan? Apa sebenarnya yang dia buat kan? Untuk kerja-kerja ni sesuai mak dia je. Ya, you daripada kecil you pandai sebenarnya, tapi due to this okay, so mental pressure apa benda semua kan, exam pun memang kira top 1 top 2 lah selalu. Tapi bila masuk sekolah menengah rasa macam gagal lah. Dia merupakan salah seorang pelajar pada Esther dan dia dapat straight A dalam SPM. Dan yang tu tak best. Yang tu tak best. Apa yang paling best tu Najmi? Sebab straight A ramai pelajar kita straight A. Yang lagi best daripada result dia Sejak bila? dapat A. E trial. Bila? E Trial. Bukan itu saja. Dia dapat A pada form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 E trial. Dia jaga-jaga. Tengok cik. So, untuk video kali ni Janganlah tunjuk. Malukan. Oh, tak sabar tu. Apa nak jadi sebenarnya. ini student kedua yang straight A kita jumpa. Betul. Lagi special. Ini. Itu Dina. Assalamualaikum. Tak, macam rumah macam ni ada itulah. Dah lagi. Oh, tapi lagi. Kosong lagi. Baik. Oh. Ha? Rahim, tanya kau Rahim. Ha? Kak Lili saya dah kata dah jangan masak-masak. Ini yang tak susah. Yang susah tu kenapa pun tak nak masak. Ada apa? Ni semua nasi lemak Nasi lemak dia. Ni nasi goreng dengan miun. Ni nasi- Boleh lah korang boleh korang B apa? B apa? Bihun ayam. Bihun ayam, okey. takkanlah kau dia takut sangat. Bukan. Saya nak Bihun ayam dengan nasi goreng ayam. Abang Rahim sekali ya. Wah. Jangan. Kali makan. Jemput. Okey, so kita dijemput makan dulu. Nak pergi rumah Tu lah. Pergi makan. Dia dah cakap kat Lili lah, tak payah susah. Kita datang shoot je. Ni apa benda-benda ni? Dia tak ada apa. Air. Oh, air. Ingat tong ikan tadi. Orang kita nak berniaga ni Rahim. Apa subjek paling susah sekali ya? Yang awak rasa waktu SPM masa? Pastinya Math lah. matematik lah. Matematik ya. Kita punya buku awak ada buku kan? Yang algebra, Warna apa? yang ada series Oh, 5 tu lah. 5 volume kan. Mahal lah. buang lah. Mahal lah buku tu kan? Buku juga. 200. Mahal bang Rahim, buku tu 200. Maknanya boleh claim balik pula. Habis 200 dapat A. Okey. Murah ke mahal betul? Beli RM2 tapi tak dapat apa-apa, tak ada result. Dengan 200 dapat A. Jadi murah. Awak berniaga. Aku risau baru nak minta claim ni. Kau macam mana kau boleh jumpa kita punya buku tu tak? Yes. Orang yang beli kat pesta buku adalah orang yang dah tahu tau. Sebab harga dia mahal. So, dia dah tahu dah sebelum tu. Tak tahu. Oh, memang pergi pesta buku cari Nak cari. Sebenarnya Saya datang ajak apa-apa. that's a good Pesta buku KL ke pesta buku Shah Alam yang dekat sini? Kalau kita punya booth pun kat atas tu sorok-sorok. Jadi macam masa kita beli buku tu kita memang tak kenal Esther. Tapi sebab dah nampak a set of books tu kan memang jarang kan. Sebab kita biasa pilih brand buku, biasa banyak koleksi Asiers apa kan. Kita nampak dan kita cuba sebab kita macam nak cari yang buat tengok ada rujukan video apa dekat dalam tu. So daripada situ produk tu sangat bagus lah bagi saya. Ni nama dia? Lama. Lama bang. Daripada PKP. Tu kita start kat rumah kan. Oh, saya tak tahu apa, saya diam lah. Macam kisah Hamka masa punya ke? Oh, jangan. Takkan nak kena masuk dalam itu. Mungkin dia belum bagus. Apa yang Pia tak minat sangat kat matematik? Apa yang boleh Messi kau tak? Kita strong dekat tak saja menghafal. Sejarah. Sejarah sains. Law apa semua dia. Tapi tak boleh lah. Nampak nombor-nombor ni struggle sikit. Tak selaga maksudnya macam mana? Tengok soalan? Macam Tangan tak letak? Tanya mama pula. Macam kata aku. Aku atas import. Yang ni tak boleh jadi cikgu. Sebab dia tak serai. Sebab nak jadi cikgu dekat ST 2 dia kena serai. Yang kedua kena boarding school. So
kita letak kat sini. Bagi saya buat soalan matematik sambil turun Flying Fox. Memang tak boleh buat. Cakap tu kan, actually saya cakap dengan dia, how about you recreate the room konsep tu. Oh dah tak ada dah. Dah habis dah. So, dah dapat straight A kot. Dia dah habis, dia dapat je mak dia. Bila kau kembang balik? Memang masuk je penuh. Dekat dinding tanpa nota, dia whiteboard. Tulis nota. Dia mula cakap, dia dah ada whiteboard kecil apa semua cakap. Tidur kat tengah tidur tak jumpa. Dah beli whiteboard. Kau whiteboard kan dah ada pun. Okay, saya imagine kan, saya beli whiteboard, benda tu semua akan ada kat whiteboard tu. Tak, dinding pun semua ada lagi. Semua Tak cukup ruang. Cakap, saya nak masuk dah tak. Saya takut ada benda yang seperti jatuh ke apa. Tengok. Sebab saya kena pastikan apa yang saya laburkan, apa yang saya berikan dia bermanfaatkan betul. So saya akan pergi yang walaupun dalam keadaan dia tak perasan saya masuk bilik, dia tak ada, saya tengok benda-benda yang saya berikan tu apa dia buat. So dia nampak lah. Oh, kadang ada benda-benda yang stationary atau alat tulis dia atau benda-benda yang dia pakai. Saya tahu apa function. Ini untuk apa? Oh, ni untuk ni. Kita pun tak tahu apa yang masuk. Bila saya masuk dalam bilik, saya kata, oh ini untuk marking ni. Oh ni untuk buat ni, untuk buat ni kan. Tapi it's like dia bukannya Messi, dia bukannya berselera. Tapi dia untuk saya yang bukan dalam line dia ni, dia nampak macam serabut lah pada kepala lah. Macam mana kau nak belajar ni, apa benda kau buat macam mana kau boleh tahu kan. Dia ada macam satu mind map lah. Dia pindah punya peta tu kan. Dia pergi sini ni yang menjadi kebimbangan saya bila benda semua yang dia buat ni but result tak seperti yang dia nak. Dia bagi down, dia akan murung. Dia kata apa yang lagi aku tak buat, aku dah buat semuanya but result tak sama macam apa yang aku usahakan. Itu yang kita takut sekali. Itu yang saya takut sekali, yang paling saya bimbang sekali. Cuma saya dah bersedia lah. Saya kat belum dia pergi periksaan tu, saya cakap dengan dia, cakap Pia, hari ni kau pergi periksaan, okay? So kau nak kena tahu daripada saya sendiri apa saja result yang akan jadi, apa saja result yang kau dapat, saya tetap bangga because of you tak buat sambil lewa. You dah tunjukkan effort you, dah buat apa yang sepatutnya you dah buat. You tak tidur, tak apa. Kadang dia saya dengan my wife kat bilik pun kadang-kadang fikir juga kan, apa sebenarnya yang dia buat kan. Untuk terjar-terjar ni saya suruh mak dia je. So mak dia akan buat macam operasi lah. Abang Rahim punya punchline tu selalu kena kan? Dia kantor je. Operasi lah. Dia macam jam gerak, laki kanan, perempuan kiri. Dalam kehidupan kita orang, saya berkeluarga ni, dia berbeza dengan orang lain. Betul. Saya tak selalu penuh masa dengan yang dia. So tapi dia selalu akan hantar report kat saya. KPI hari ni dekat macam ni. Even dia makan apa sekalipun dia akan hantar, dia akan beritahu. Tak makan dah. Maksudnya dia makan apa hari ni. Apa dia makan, apa yang dekat dia. So dia akan hantar report kat saya. So basically memang saya tahu lah perjalanan dia macam mana, sekolah dia siapa, dengan even sampai dengan siapa dia berkawan pun saya tahu. Masa sekolah rendah lagi teruk. Dia masuk dia satu, dia sekolah tadika, dia tak nak belajar. Because orang tadika tu ajar dia belajar benda-benda dia dah buat kat rumah. Dia tak nak belajar. Bagi dia kerja sekolah sikit, dia habis satu buku. Dia tak nak buat homework, sangka kena Dia tak nak, sebab dia dah boleh membaca. Sekolah rendah dia dah boleh membaca dah apa. So tadika baru nak ajar dia AB, dia jadi fed up. Jadi dia jadi malas. Bagi kerja sekolah dia habis satu buku, dia buat list dia nak belajar apa. So masuk dia 1, dia 2, dia 3 pun macam tu juga. Sekolah tadika tu bukan dia. Tak sesuai untuk dia. Tak sesuai. Dulu saya tak tahu, kalau saya tahu ada kita boleh pergi mana-mana buat check, buat test untuk dia lompat kelas kan. Boleh, saya tahu saya mesti buat. Because kita tak tahu. Jadi dia follow je the process, the flow kan. So dia rasa dia rugi kat situ. Because of masa dia darjah 1, dia dah boleh jawab soalan budak darjah 2, darjah 3. Dia punya advance dia. So that's why saya rasa macam Cuma masa tu sebab kita di luar bandar. So dia dah. info-info So itu dia bila start I nampak dia punya pattern tu dah semakin menurun because of dia ikut dengan dia terpaksa ikut juga dengan apa yang berlaku di sekeliling dia. So dia tidak memberikan satu benda yang kesan yang baik untuk dia. So ada ketika-ketikanya bila dia take for granted, dia jadi macam ada result-result yang tak baik. Dia dah mula start nampak menurun. So dekat situ kita sebagai parent alert lah benda tu. Cakap it's not you ni, bukan you ni. So kita ambil satu pendekatan macam mana benar dan kita buat sesuatu lah sampai dah dia. Yang tu umur berapa yang Abang Hassan dia dah?
Sekolah menengah dia start dah. Dan bila pindah sini, dia dapat kelas yang terbaik dekat Gunung Kota Kuning. So dia duduk dengan semua Cina. Mereka tengah ambil 90% Cina. So dekat situ dia dah start show her capability lah. Kemampuan dia sebenar dia start sebab because of pesaing aku Cina ni. So Cina pun dah rasa macam ni aku punya kompetitor ni. So persaingan tu dah ada kat situ. Itu yang kita start dia dah asah balik dia punya bakat-bakat cuma belajar tu. Tu waktu form 5 lah. Yes. Kelas PR semua Cina. 90%. 90% pun Cina. Kelas tu ada 46 orang. 5 orang je Melayu. Bukan sekolah Cina? Termasuk kawan. Ni lah sekali kelas. Sekali ke tak? Tak satu kelas. Tapi ni Chinese dulu. Tak tahu. Form 5 kan. Tapi waktu tu Max barai lagi. Ada slow naik sikit lah. Sikit lah. Kita masih tak dapat jawapan daripada TPR. Kenapa dia tak suka Mac? Mesti ada sebab. Dia di subjek yang membaca. Okay. Dia macam lagi cepat masuk. Dia baca 2-3 kali dah. Oh, dia bakat Mia sebenarnya. Betul. Bakat Mia ni dalam berbaca. Pia. Ya, ada channel nama. Video aku tengok ni. Ada memang dalam benda dalam otak dia akan sebut. Pia. Ya, Sofia punya bakat ialah absorb. Kalau saya sebut Mia je. Tak kisah. Juga aku tak kisah. Kau sebut je lah. Itu selesa kau nampak gagap. Bila kau tukar tu, nampak gagap. Bila kau tukar nama PR tu macam Ada macam tak selesa kan. Kalau kau berseru tak ada Mia lah. Tak kisah, kita orang faham lah. Dia punya bakat dia dalam absorbing yang macam membaca ni. Sebab dia terbukti. Saya agak terkejut juga bila mak dia cakap dia belajar tengok cerita Korea, belajar bahasa Korea melalui apa yang dia tengok je. Penduduk study. Lepas tu saya tak percaya. So satu hari tu saya subtitle saya off subtitle, dia cakap, so saya cakap dengan Pia. Dia cakap apa? Korea. Saya cakap ni, saya ribet balik, saya letak balik subtitle. Betul. Tapi yang lebih gila lagi, yang lebih Advance lah. lebih advance, dia boleh tulis Korea. tulis. Ya, Fir dah tengok cerita Agent Kim semua dah tengok dah. Dah lah. Dia aku pun tengok. Itu bukan dia, aku pun tengok. Sekarang mana dia tengok itu Agent Kim lah. Aku pun cerita Korea pasal dia lah. Saya first time cerita Korea pertama saya adalah Agent Kim. Saya terus satu cerita. Banyak lagi cerita kau boleh tengok. Tak ada, yang similar dengan tu. K-drama minta recommendation kat ni. yang Agent Kim aku belum tengok. Yang dia pergi kat sekolah-sekolah dia sebat-sebat tu. Itu. Teach you lesson. Ni Ashraf HD punya. Okey. Boleh ni. Okay, dah. Dalam kita nak buktikan juga apa ayat ni kan. Apa yang boleh apa? Sebab kau apa ayat? Kau bagi ayat satu. Ayat satu saya tahu Kamsiah Hamidah itu je. Masa Malaysia. Kamsiah Hamidah. Kau bagi nama perempuan dia. Kamsia Mia. Bahaya betul. Kenalkan diri je lah. Nama saya Sofia. Nama, tinggal, umur. Okay. Situ. 안녕하세요. 저는 소피아입니다. 아플리케이션. Alah, lupa. Dia sebagai murid tu, nombor. Betul lah sebagai murid. Cakap dekat kita orang yang pandang murid. 제 이름은 소피아입니다. tinggal kat mana? 저는 샤알람에서 살아있습니다. 아이씨. Ada gaya. Ya kan. Dia kalau kata dia agak nervous sikit. Tapi memang tak berkelas tak pergi apa? Takkan daripada tengok cerita Korea kita boleh baca Korea? Tak ada bakat. So matematik bukan bakat dia. Tapi boleh dapat A. Apa ni kawan dia? Kawan Pia apa nama? Aki. Kalau SPM tu study rapat dengan ni lah. Mungkin lah. study. Agak lah. Dia kawan, dia bukan kawan circle lah berbual. Saya dulu sparring support, partner study dengan Syah tadi dulu. Kita belajar ni
actually tak boleh belajar dari semak kan. Dan dia ada skill-skill tau. Contoh anak patung, akak tak ingatlah apa nama teknik dia. Tapi anak patung ni memang digunakan satu item yang mengadap untuk okey, aku nak contoh sejarah. Aku nak cakap tentang Parameswara ni. Memang you have to dan ini memang dari SPM. So pagi tadi saya cakap dengan dia, bawa yang benda apa yang you selalu bercakap tu salah satu apa yang ada nama tau. Ya, dia Apa nama dia? Kiwi. Tak maksudnya. Nah, tadi tak maksudnya untuk kita nak make sure untuk ingat itu alat untuk membantu kita menghafal. Kita bercakap dengan dia macam kita cakap dengan orang. Tapi kalau orang lain tak ingatlah apa nama dia. Ya, kalau saya dulu, mak saya suruh cakap, you nak pandai, you ajar orang. Kalau tak ada orang, So tak ada orang, dia ajarlah teddy bear tu. dia ini dan ada sebab tu dah lama kan dia dah cakap ada 2 ekor kucing dia. Ada kau pernah terbaiklah kau berjaya ke tak? Jadi gila kau ni. So dia ada 2 ekor kucing. Dua je. Tak menjadi jadi gila. Kucing pun actually memang kucing adalah satu sahabat yang memang sangat bagus dia buat belajar. Sebab dia makan duduk. Memang dia akan bercakap. Rasa dah boleh masuk SPM juga rasa duduk. Kalau bawa pun. Kucing dia duduk kat katil. Itu perlu memang. It's a technique as a psychology. Teknik tu nama dia active recall. Active recall. Kalau kita betul-betul faham tak topik tu. Okay, so contoh lah saya set timer kan. Saya set timer. Okay, saya baca go through satu chapter ataupun satu topik. Dah habis. Okay, saya tutup nota. Okay. Saya explain balik. Dekat tu lah. Dekat ni lah. Dekat tu. Dekat ni lah. Kalau malam tu turtle tu hilang, macam mana? Ada kiwi je. Banyak. Dia ada banyak. Cukup 40 murid satu kelas. Saya duduk. Macam spesies. Tapi kiwi antara yang masih Ni antara dia dah 4 tahun. Sampai level PR dah minta whiteboard. Tu dah lain macam tu. Jarang student minta Tak whiteboard kan? Kan nak mengajar tu nak belajar kan. nanti kita ambil gambar dengan whiteboard tu besar. Ada gambar. Tak sebab apa PR nak minta, sebab PR nak mudah nak ubahkan nota. Student dia dalam bilik tu ramai. Dia kan buka. Ya, buat saya. Dia antaranya lah. Memang Dia besar nak buat betul. Ini sebahagian dia sebenarnya. Ini sebahagian. Sekali kali date. Dia ini satu part of whiteboard tu Saya je. tulis nota sama saya explain. So benda tu jadi dia mesti cikgu lah. kuat dah masuk dalam otak. Betul lah. Menarik lah. In fact sampai sekarang pun ada sikit-sikit ingat. Kita kena tahu weak point kita kat mana. So kalau macam saya, weak point saya, Semua. basic saya task wrong. That's why lah saya berbalik kepada buku Esther. Gitu. Dia apa tadi? Tas wrong apa? Task wrong. Tak strong. Tak strong. Basic mana? Okay, basic macam mana basic tu? Basic macam cara nak apply formula, Okay. jenis-jenis soalan. Kan Jenis-jenis kalau macam satu soalan. topik tu, soalan lain-lain kadang-kadang Jalan kerja. Jalan kerjanya tak sama. So itu yang jadi macam Tak, buku Esther bukan silibus awak. Bukan dalam silibus SPM. Tapi kan bukunya tekankan dekat basic, soalan basic. Apa? Algebra. Teknik lah, teknik kaedah algebra. dia. Teknik algebra. Itu yang saya praktis sehari-hari. Mama lah selalu ingat, buku Esther tu habis kau, buku Esther. So maksudnya buku Esther tu boleh apply dalam kau punya pembelajaran lah. Sebab nampaklah benda tu dia menjadi sebab saya buat buku kan tajuk lain-lain buku setiap volume tu. Saya buat, lepas tu saya buat soalan dekat dalam trial negeri. Yes. Saya buat, dah start kenal. saya nampak jadi dapat betul. Itu yang saya bikan. Betul, waktu tu tahap minat tu dah sampai level mana? Kan mula tak minat. Bila basic dah sekarang dah minat lah. Tunggu jadi passion lah kira kan? Terus macam Tu sekarang ni awak otak kiri, otak kanan ni dah power betul-betul. Balance lah sekarang. Tapi dia kena tahu dululah dia punya kelemahan tu dekat mana. Baru dia boleh tackle. Macam kita lah. Kita nak Tak boleh nak lalaikan tahu satu jam benda buat. yang kusut. Kita kena tahu dekat mana simpul dia. Kita tak boleh tarik kan dia kan. Kita kena tahu dekat mana simpul dia tu. Dan baru kita boleh lerai kan. Saya tak tengah. Ada kan? Ada. Lepaskan sikit. Tak ada. Jangan last. Jangan masa-masa hilang nanti. Dah hujung kan. Tapi saya nak tanya PR juga lah. Dia punya, okay, dia macam ni.
buku ke, tuition ke, vitamin ke, akan jadi kalau awak tak ada perasaan nak tu. Perasaan nak berubah, perasaan nak buat something. Apa yang menyebabkan awak bertukar? Even ayah awak pun cakap, tu anak aku macam ni boleh buat report kan? Main reason saya family lah. Family punya effort. Apa effort, punya family support. effort? Contoh saya, ni cikgu terang Okay, ayah awak akan busy. Dia confirm busy. Betul tak? Dia tak sempat dengan shooting sana sini kan. Yang akan ada banyak bersama dengan awak, ibu lah, mama lah kan. Panggil mama. Mama. Confirm mama. Ayah akan tunggu report lah. Betul tak? Dan supply apa yang perlu lah. Ini cikgu cakap dari sudut anak seorang artis. Okay, busy. Dan cikgu pernah jumpa anak artis yang lain. Kalau bapak dia busy, dia macam lantak lah. Dia mogok. Dia rebel. Yang tu kan. Dia rebel, dia mogok. Tak apalah, bapak aku banyak duit. Awak ni lain. Jadi dia bapak tak banyak duit. Panjang Cerita lain tu. Soalan dia, apa yang awak tak ada pain point. Maksud cikgu, ada setengah orang ni berubah sebab desperate. So apa awak punya desperate nak? Jangan cakap sebab family. Cuba detailkan. Apa? Kenapa? Tiba-tiba rasa nak. Okay, first betul-betul ni tak pernah cerita dengan orang kan? Ya, ni yang cikgu nak tahu. Ayah awak pun mungkin tak tahu. Ayah awak cikgu guarantee tak tahu. Yes, that one. Abang. Okay, biar cerita biar. Okay, kita cerita kat bawah. Kita cerita kat bawah. Ayah dia datang. Cerita. Ni review terus kat ayah. Alright, turning point saya. Okay, one time mama pernah cakap, Pia, you daripada kecil you pandai sebenarnya, tapi due to this, okay, so mental pressure apa benda semua kan, you drop. Bukannya daripada kecil you macam tak boleh buat, you boleh buat, cuma you kena cari balik diri you. Okay. So that's why macam sebab lah. Tak apa cerita, it's okay. Ayah awak kena tahu ni. Ayah awak kadang-kadang ayah busy, tak sempat. Cikgu apa ada anak? Kadang-kadang cikgu, anak-anak cikgu pun cikgu tak tahu. Ada anak kat aku. Tak apa, make up tak apa. Jangan kita rekam balik. Okay. It's okay, cerita biar. Masa mak cakap. Tisu boleh tak? Cikgu kerja kita Tak tahu. Hari Tapi kena tahu cerita ni. Kadang-kadang orang tak tahu kenapa dia orang belajar. Kenapa dia orang kena dapat straight A. Bersungguh-sungguh. Okay. Memang sejujurnya sebab Tioli memang rasa sayang dekat Malaysia. Kau tak payah share. Kalau kau sekali nangis kan. Sebab tak nak fokus kat dia. So okay, you take your time, cerita, tak apa. Sayang. Okay. saya pada kecil I was known as a academician lah kan. Memang aktif. Exam pun memang kira top 1, top 2 lah selalu. Tapi bila masuk sekolah menengah, rasa macam gagal lah. Tisu dia. Aduh mak, dia cik anak-anak ni. Anak mek uruskan diri kau. Rasa macam kita tak puas hati lah. Bila daripada kecil family dah kenal semua. Pia ni macam ni kat sekolah memang top student. Tapi bila masuk sekolah menengah benda tu jadi hilang. Memang teruk gila lah masa sekolah menengah tu. Kalau exam memang ranking bawah sangat. Bawah. Tu yang matematik pun Bawah fail sangat. tu. Banyak faktor lah masa tu. Salah satu faktor? Salah satu faktor Paling besar? environment. Environment. Kawan ke apa? Main-main ke? Main ke kawan ke? Gaduh dengan mak ke? Dia tutup. Dia macam saya cakap Cikgu Syaril lebih faham kot saya rasa. Apa dia? Saya rasa saya tak pernah cakap benda ni kan. Saya cakap kalau saya perlu cakap benda ni, sebenarnya benda ni kita tengok daripada bright side lah kan. Bila divorce memang efek. Betul. Divorce juga. Efek pelajaran anak. Sophia merudum jatuh. Dia walaupun dia cukup
baik je saya dengan ex apa semua baik je kan. Tapi mental kan. Ya, kita tak mental. tahu. Soalan pertama untuk Tak awak diri. Awak angkat tangan ni. Untuk kita betul ni. soalan kedua untuk Abang Rahim. So soalan saya untuk Sofia, result tu Sofia. Result awak tengok online diam-diam ke pergi ke sekolah sama-sama dengan Di sekolah. Oh, awak surprise. kejutan lah. Saya tak berani nak tengok. Dia punya gila punya bahayanya. Tak tahu result ni. Tak tahu dan dia kata okey. Tapi abang pergi sekali lah. Okey saya pergi dengan dia. Saya dengan dia. Lepas tu cakap. Cakap apa? Akak tak nak tolong kereta. Apa percayakan PR nak kata. Takut. Cakap percaya. Apa cakap kan? Apa saja result yang PR dapat. Papa okey kan. Cakap so jom kita tengok result PR sekali. Tapi saya pergi dengan dia. Saya pergi dengan dia pula masa tu ialah bila kita ni selebriti. So akan ada Sina pun nak tahu apa result. Tu yang ada video abang kan. Dia sangat saya tak rasa tekan kan. Tak ceria, itu tak ceria. Buat result dia tak baik. Bukannya saya malu dengan dia. Tapi tahulah dia akan manipulate benda ni kan. Anak artis memang macam ni. Itulah ni tak payah nak okay. Saya lah sebab saya dah tengok dah apa usaha dia. So saya cakap result dia takkan datang teruk sangat. Yang lagi ngeri pergi orang cakap Pia ambil result bukan dekat sini dia kata. Kelas dia. Masuk audio yang tu, Kelas dia. kawan saya chat, Zarid, Tak ada. guru besar panggil nama. Macam Result hilang. result lagi cakap macam Dah cuak oi kau tak achieve kan orang semua dah ni tak nak malu bagi kita ke dia bagi mungkin lah. Bila saya pergi aja dia orang dah tunggu dia sambut untuk pegang straight A. Alamak macam ni dramatik lah. Cakap Sofia dia pegang apa dia. Wow gila. Dia tu batu besar atas kepala rasa macam berdebu macam tu. Datang-datang kat meja cikgu kata, kan ikut kelas saya meja. Datang-datang, result awak dekat guru besar. Bagus lah. Dia takut. Dia takut. Alhamdulillah. Sangat tak. Rupanya itu lah dia. Rupanya guru besar yang pegang semua yang straight A, guru besar yang pegang. So kita orang mesti dapat tu sampai 3 orang macam speechless tau. Kita tengok dia. Sebab apa dia macam perjuangan bersama kan. Aku macam kau menang Selagi kita tak peperangan pegang benda tu, tau. tak keluar bersekolah. Ni ambil gambar Ni lah, gambar gol penangis. Masa sampai masa nak keluar tu, ya jalan laju sikit, takut dia panggil. Bukan apa dia awak minta apa silap macam ni. Saya takut. Yang straight A kat sana. Straight A. Saya takut orang sikit. Sorry, ya, bukan awak punya mesti. Patah balik. Risau je. Itu pun nak pergi tu. Encik Rahim. Sudah. Tak apa, ambil gambar. Ambil gambar tak apa, jangan cakap ni result silap. Janganlah. Macam-macam boleh jadi selagi tak keluar sekolah tu. Akak ni satu yang tadi, kecuali yang tadi susah tau kita nak akak nak macam nak keluar mata kat public. Sangat-sangat susah. Tapi masa dapat result dia tu memang nangis lah memang. Kan akak dalam kereta, akak berlari pergi kat Tak, sana. akak dalam kereta tapi dia orang turun lah tu. Akak tanya macam Lah, kena turun ke? Macam tu. Kan ambil result je. Kena turun je lah tu. Papa kata kita turun je. Papa rasa. Kita turun je. Baik apa kita baik. Itu kemudian lah. Result. Kemudian Dia turun jalan depan. Itu kemudian. Akak jalan belakang tapi akak ada lah. Faham. So dia bergerak ke depan tapi kita jarak tak jauh lah kan. So macam tapi orang kata masih dah tengok kemeriahan tu pun masih lagi tak jangka yang dia tu boleh dapat result baik macam tu lah. Tu memang rezeki pada akak tu rezeki dia. Sebab dia bukan saja diuji dengan challenging untuk belajar tapi dia challenging dengan family breakdown dia, dengan persekitaran baru dia. Perpindahan sekolah macam mana dalam filem kita tengok is a real issue. Bila pindah sekolah, environment baru, tak sikit banyak memang akan efek Dia pindah sekolah pun dia orang dah start belajar lah. Dia tinggal. You bayangkan even sebab saya memilih untuk jadi sebab dia tak ada adik-beradik. So tanggungjawab akak adalah selain daripada mak, saya kena jadi best friend dia. Betul. Kan? Saya kena jadi kawan baik dia. Apa dia cerita tentang sekolah dia ke, tentang
apa segala semua memang saya Akak tahu. kena into the scene lah. Memang. Cerita PR Memang. tak nak kena. Kalau waktu zaman sekolah, apa dia kisah dia? Cerita boyfriend. Cikgu, kawan-kawan. Saya macam kalau dia balik gaduh dengan kawan perempuan ke lelaki ke sebenarnya tahu. Akak akan join sekali kan. Abang tahu ini cik kalau dia orang borak on call, saya pun ada dekat dalam group tu. Saksi. Malam borak, nanti dia orang mama join sekali. Kenapa mama ada sekali dalam group korang ni? Kawan-kawan saya semua panggil mama. Oh, punya rapat tu kak. Anak selalu hang kat rumah. Sebenarnya sebagai parent, kita kena tahu siapa anak kita kawan. Bukan kita nak kokong dia. Sampai satu tahap saya pernah macam kalau dia macam struggle belajar sebab saya macam dia cakap lah. Saya sangat faham apa yang dia cakap tadi. Dia hilang diri dia seketika. Sampai di show. Tak ada yang dia cakap semua juga. Dia hilang diri dia seketika tapi rupanya benda tu menjadi hikmah. Yalah. Kan dalam hilang diri tu mungkin kalau tak ada dia tak ada dah sampai Esther datang nak interview dia apa semua kan. Hilang diri dia sebab dia tahu dia memang budak genius, budak pandai. Tapi kerana ujian hidup tu dia agak kehilangan arah sikit. Tapi tu memang dah Allah kata macam tu laluan dia. Tapi alhamdulillah dia manage tu dapat balik lah direction yang sepatutnya. Saya cakap thanks to sebab matematik ni sebenarnya terlalu penting bila kita nak apply UP apa-apa. Matematik memang kena tengok kan. Terima kasih kepada Esther kan sebab dari situ dia dapat asasi UIA which is memang kita punya Asasi UIA. Susah weh nak masuk. Ya Allah susah Kak. Awak dah minum air yogurt dia belum? Awak kena sit down for bahasa Arab kan? Ya So Tapi bahasa kan dia okey. Bahasa Bahasa Arab dia lain. okey. tak masalah bahasa Arab. Awak ambil bahasa Arab. ambil wajib wajib Tak, awak dah minum air yogurt dia belum? Gombak gombak Dah minum air yogurt dia belum? Awak belum lama lagi. Belum lama baru Oh, tahu lama lagi. sebab Tak kira akak study tau. Akak study saya tu buat lah. research. Agak buat research. Saya buat research sebelum isi. Saya tak cari universiti yang glamour. Aku Saya akibat dia. paling senang je. Tapi untung kan ni belajar tak susah pun jadi popular. Saya belajar. Tak ke? Saya sedang dia berlawak. Saya cakap dengan dia. Kau lawak kaki ni. Tak, betul lah. Orang contoh-contoh cikgu kan. Sudah. Tak ada je sebulan boleh dapat gaji macam dia orang ni. Jangan ribut gaji. Kau buat high maintenance? Dari situ dia dapat UIA yang mana kita bila first choice kita sangat happy dan masa dapat tengok UPU result okey kita tiga-tiga macam tengok UIA terus peluk lompat dalam rumah bertiga dia macam mana sekalipun lah bagi akak Sibuk, lagi. semua sibuk kan? Semua orang sibuk. Kalau ikut saya lagi lah saya suka ikut dunia dia memang best enjoy kan. Dunia yang masuk nak mengajar anak ni dia stress tau. Kita nak kena ada track record apa. Mungkin macam parent kat luar sana macam mana sekalipun sekarang lagi kita ada kemudahan banyak boleh check online. Boleh apa kan. Maksudnya boleh pantau dan dari segi dia punya sistem belajar siapa circle dia pentingnya untuk ambil tahu kalau anak-anak berkawan dengan siapa. Dia adalah orang ke-6 daripada 5 kawan. Kalau 5 orang tu adalah kawan-kawan yang tak minat belajar, anak kita akan terseret sekali tak minat belajar. Dan ini memang psikologi. Kita kena tahu dulu anak Kita kita memang kawan kena dengan tahu. siapa. Sebab tu saya tahu semua circle kawan-kawan dia. Tak ada yang seorang pun saya tak tahu. Dia Aki, ada Dilaila, ada kawan dia 2-3 orang lagi. Dan semua saya tahu. Dan sebab tu saya welcome dia orang untuk datang rumah. Welcome dia datang. Daripada tingkatan 1 tingkatan 2 tu dia orang dah datang rumah. So ini actually kita tak boleh mengongkong. Bila kita mengongkong anak-anak ni berkawan, dia dekat luar dia akan jadi macam kena sumbang. Betul. Kita tak boleh. Kita bagi berkawan tapi dengan ruang dan dengan pemantauan lah. Saya nak tanya tadi akan cakap pasal Aku rasa kena hambat balik yang tadi. Akan cakap pasal pilih kawan kan. Ya. Pernah tak dia salah pilih kawan? Ada. Macam ni. okey. Next week soalan hang bagus. Soalan hang bagus. Ini banyak tau. Parent kat luar Okey lah. sana. Salah tu kawan yang salah kan betul. Ni betul lah. Sebab tu boleh sampai sekarang. Ini dah jadi macam anak sendiri. Dia ada 2-3 ada dia. Kawan ni kadang-kadang ada dari media sosial. Betul. Ada dari sekolah. So biasalah saya punya advice kalau kata saya rasa kawan tu dia punya social biasanya lebih pada social life dia sebab budak-budak ni umur macam ni dia senang terpengaruh. So kalau kita dah nampak sebab sekarang media sosial pun kita boleh nampak. Media sosial ni actually a profile kalau kita boleh tengok. Saya akan tanya Instagram atau TikTok kawan dia untuk saya tengok. Sampai ke situ sekali ya. Saya tengok. Of Akak course. ada masa lah. Kena buat buat, ambil kena time, buat. ambil time. Masih dia untuk itu je pun. Bukan dia je. Aku mengaku siapa follow aku siapa semua dia pun Kita dah tahu saya
kan accountant, saya auditor juga. Oh. Kan saya suka mengaudit lulus saya. Lepas aku nak accept, Masalahnya lah. lepas tu aku nak accept request siapa aku nak ganti. Dana dia. Kacau tau. Ya. So saya takkan suruh buat masalah, tapi slow-slow jauhkan dia lah. Slow lah. Kena beradab juga lah. Tak paksa, takkan marah. Sebab dia sekarang ni macam Dia tak perlu cakap tak nak kawan kau lagi, tak perlu. Kau jauhkan diri lah. Pia sekarang ni dah doubts dah kan. Sebab waktu tingkatan 3, tingkatan 2. Budak lagi kan. Sebab Susah. Dia memang betul. Dia tak bukannya kita cakap macam tu dia terus buat, tak ada. tapi dia Dia keep sampai on, satu keep tahun macam on. ni tak macam ni. Kalau contoh kawan dia tu ajak ke mana-mana, sebab masa dia budak, I still remember lah apa dia cakap. Cakap dia mama tak bagi. Oh, petik nama kat terus. Senang lah. Orang tua Boleh dia, dah. budak ni dia tahu okay mak tak kasih. Sebab at that age dia takkan ada isu sangat. Tapi memang betul perlu macam dia objective application memang kena putuskan. Kalau kita nampak benda tu akan menyeret dia ke persahabatan yang tak sihat lah. Kadang-kadang tengok WhatsApp profile letak nama, letak gambar, betul. gambar pun kita tahu ni tak sesuai untuk kita kawan. Betul. Memang perlu. Sebab kebanyakan ni mak bapak macam alah janji dia pergi sekolah balik sekolah. No, sekarang zaman ni bukan macam tu. Memang kena ambil tahu. Ya, Mama nak cakap thank you dekat Pia sebab Pia berjaya pada Mama lah cari balik diri awak yang Mama cakap pernah hilang tu. Okay. Alhamdulillah dapat cari walaupun orang kata dengan susah payah, dengan environment yang kita ada, yang mana kita selalu kita je tahu benda tu kan. Cuma Mama cakap Mama tak nak Pia tersangkut dengan kejayaan yang lepas tu. Sebab yang dekat depan ni ada banyak lagi. Cabaran yang kat depan banyak lagi. Cuma apa yang dilalui pengalaman yang ada tu, Pia jadikan dia sebagai anchor, sebagai guide, navigator untuk ke depan. Sebab di dunia sekarang ni, sama ada family ke, sama ada ni, you adalah satu ikon yang membuktikan dua perkara. Anak artis pun boleh sangat berjaya dalam pelajaran. Dia kena buktikan sentiasa sampai dapat orang kata pengaruhan demi pengaruhan cemerlang ke depan. Dan you juga satu antara living proof seperti orang kat luar yang ramai ada, even dari mak bapak yang orang kata jodoh tak panjang bercerai pun boleh jadi anak yang berjaya. Sebab Mama selalu cakap Pia kan, bila Mama berkahwin dengan Papa, bila you tak berjaya, yang akan disalahkan ialah Mama satu, Papa dulu. Sebab kita bawa you dalam environment maybe yang lara ke, yang apa. So Mama dah tunjuk dekat Pia jalan dan thank you sebab you buat. Cuma bila dah sampai waktu sekarang ni, perjalanan tu masih jauh lagi ke depan, lagi banyak. Mama nak you giving back to the community. You kena jadi motivation. Sebab kita ni kena jadi manusia yang bermanfaat. Apa Pia boleh bagi manfaat kepada yang ikut, yang dengar. So now bila dia start umur 20 ni, jangan, dia bukan tentang diri you saja lagi tau, tentang apa pada orang luar. Sebab tu Mama nak Pia masuk dalam Esther, mungkin jadi part, jadi team untuk bantu juga adik-adik. You tak ada adik. Sebab saya tak pernah buat benda ni. Kalau saya tak ni, you pun tahu kenapa I bagi kan. So jadikan apa yang rezeki Allah bagi ni sebagai you punya goals lah dalam hidup. Papa pernah beritahu Pia banyak kali kan. So apa saja yang Pia lakukan, Papa akan support 100%, fully support. So apa saja result yang Pia dapat, Papa akan rasa bangga. Sebagai seorang bapa yang ada anak macam Pia ni, Papa rasa Papa sangat bersyukur lah. Dan Papa rasa ini satu amanah yang harus Papa pikul untuk diterjemahkan sebagai menjaga amanah kan. So Papa harap sangat Pia dapat doa Papa supaya Pia akan jadi orang yang sangat bermanfaat pada orang lain, dan kebahagiaan akan sentiasa menyusul hidup Pia. Dan so Papa tak tahu apa sebenarnya yang Pia harapkan dalam hidup ni. Mungkin dia ada goal yang Pia simpan, apa doakan semoga akan tercapai lah apa yang Pia hajati. Dan InsyaAllah apa yang Papa mampu untuk bantu, Papa akan tolong, Papa akan usahakan. Pia pun tahu setiap kali yang Pia minta, Papa rasa
untuk setakat ni tak ada lagi yang belum Papa tunaikan lah. Kalau Papa rasa tak mampu tapi akhirnya Papa akan cuba dapatkan juga kan. So itu sebagai satu tanda bahawa Papa akan sentiasa menyokong apa yang Pia buat. So Pia akan terus jadi yang terbaik lah, insyaAllah. So, kita nak cakap thank you lah sebab bukan dia seorang je. Kau nangis? Dah kebanyakan nangis tu. Tak payah, kau nangis kuat lagi. Okay, so bukan dia seorang je yang korbankan itu ini. Mama papa pun banyak berkorban. Papa korbankan duit. Supaya kau perasan Mama pun banyak korbankan masa dia sepanjang saya preparation untuk SPM tu, dan juga untuk masa UPSR. Mama banyak korbankan masa, tenaga. Mostly fokus mostly Mama punya fokus tu banyak dekat Pia lah masa tu kan. So rasa macam bersyukur lah. Saya sangat bersyukur sebab kalau bukan daripada support kalau bukan daripada sedih pun juga. Tak mention aku lah. kalau bukan daripada support Mama Papa. Dan Kiwi. Thank you. Yes. Thank you. Dia tak sampai kat sini lah. Panas juga kat diri. Thank you untuk Pia lah. Okay. Keluar tangan sikit. Tangan kau keluar. Keluar lagi. Apa lagi cikgu? So jangan lupa subscribe sebab kita tengok 80% yang tengok video ni tak subscribe lagi. Subscribe je percuma je dan bantu kami juga untuk naikkan view dan seterusnya. Lagi banyak orang kita boleh share dan jadikan inspirasi. Jumpa pada next video. Cepat sangat apa? Dah, hanya nak cepat sangat. Closing. Dia orang tengah sedih-sedih lagi. Dan untuk yang menonton hari ini, kalau mak ayah yang tengah menonton, mungkin kami terlepas pandang. Yes. Anak-anak perempuan ni Adalah alumni, pelajar Esther Ada yang dapat buku. result, ada buku. Just contact kita akan datang rumah. InsyaAllah. Dan kita akan interview yang mana tadi dia cakap matematik nak A macam mana. Yeah. Very simple word keluar pada mulut dia adalah dia mula balik pada basic. Itulah kita buat pada sekarang. Alright, so itu sahaja pada kita hari ini. So jumpa pada next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.